Kalau anda masih masak guna kuali macam ini, tolong berhenti sekarang sebab kuali yang anda guna untuk masak untuk keluarga mungkin perlahan-lahan sedang meracuni anda. Pada tahun 2012, orang lelaki berumur 29 tahun di Jepun tertidur semasa merebus air menggunakan kuali bersalut PTFE. Dia terjaga dengan demam, batuk dan sesak nafas. Tanda awal kepada apa yang saintis panggil sebagai Teflon flu. Lelaki ini memasak setiap hari dengan kuali tidak melekat, menyangka ia selamat. Penyakitnya hilang, tapi beberapa bulan kemudian dia disahkan menghidap kanser. Puncanya PTFE. PTFE ialah bahan kimia dalam lapisan tidak melekat yang melepaskan wap toksin PFAS apabila dipanaskan terlalu lama. Bahan kimia ini kekal dalam badan selama bertahun-tahun dan dikaitkan dengan kanser, masalah tiroid serta pelbagai penyakit lain yang masih dikaji hingga hari ini.